katalah ditakdirkan kan, yang dinamakan tu semua dah meninggal. Semua dah meninggal. Letak nama isteri dengan anak 2 orang lah contoh Tapi yang apa tu, yang empunya akaun KLSP ni masih hidup. Masih hidup ya. Lepas tu dua-dua penama dah meninggal. Okey, tak ada, mana kosong lah nama dia. Lepas tu baru dia meninggal. Baru dia meninggal. So macam mana proses nak ambil duit tu KLSP? Itu sebabkan penama tu dah meninggal dunia terlebih dahulu. By right penamaan dah terbatal. Terbatal lah. Okey. Dah terbatal bermaksud dia jadi macam pentadbiran harta pusaka yang biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam program Bicara Pusaka ataupun podcast Bicara Pusaka bersama saya Syahrizin. Saya Firdaus bin Ali Mokhtar. Dan hari ni kita minggu lepas kita ada edisi khas. Betul ya? Edisi khas kita dah buat minggu lepas. So minggu ni pula kita buat edisi pendek. Ataupun kita buat short punya sesi podcast untuk kita sentuh sedikit sebanyak mengenai penamaan. Betul. Okay? Untuk lebih kecilkan skop tu, kita masukkan adalah penamaan KWSP lah. Ya. Kenapa perkara ini timbul? Perkara ini timbul bila ada salah seorang qariah masjid datang berjumpa saya lah. Dia kata baru-baru ni ada penceramah di masjid lah. Dia berceramah di masjid, menceritakan ataupun berkongsikan mengenai hibah tu dia. Dan dalam topik hibah yang diceritakan tu Fidal, dia kata duit KWSP boleh dihibahkan. Iaitu bila tu sentuhlah untuk kita bincangkan sedikitlah mengenai adakah duit KWSP tu boleh dihibahkan, kan? Samping tu juga kita nak sentuh sedikitlah apa dia penamaan di KWSP ni. Yang itu yang penting, sebab dengan penerangan mengenai penamaan KWSP ini, ia akan memberi satu guideline ataupun satu penerangan khas mengenai apakah konsep penamaan ni. Bagaimana ia digunakan untuk orang Islam dan bukan Islam lah. Jadi Firdaus nak sentuh sikit ke dulu pasal mengenai hibah KWSP ni? Boleh Cik Syah. Cuba Cik Firdaus sentuh sikit mengenai hibah ni, yang dia kata boleh buat hibah KWSP ni lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, berkenaan dengan hibah KWSP ni, ini memang hangat jugalah kes ni kan, diperkatakan sebab walaupun dia tak viral, sebab dia tak dibawa sampai ke tahap mahkamah, tetapi bila seseorang yang dijemput oleh masjid untuk memberi ceramah, sepatutnya tentulah dia orang yang kita boleh percaya sumber-sumber ataupun info yang dia sampaikan kepada jemaah. Tapi sayangnya apa yang daripada cerita ni, dia mengatakan bahawa KWSP ini boleh dihibahkan. Persoalan saya yang pertama, menghibahkan wang KWSP ini menggunakan instrumen apa? Sedangkan KWSP ni, saya sendiri dengan Cik Syah, kami sendiri pergi ke KWSP untuk kita berbincang dengan KWSP. Seingat saya pada 2 tahun yang lepas. Kita pergi dengan tim product development masa tu di bangunan KWSP yang baru tu Encik Syah. Yang bukan main besar, parking cantik lawa sangat bangunan KWSP tu yang kita pergi tu. Konsep pun moden sikit lah. Konsep moden kan. Pejabat lama dia. Dia besar, lebar, memang cantik dah. Okey, kita pergi dan kita meeting di sana. Dan kita cuba berbincang dengan product development team tu bagaimana kita nak buat hibah untuk KWSP ni. Dan kita juga berbincang dengan kita punya syariah masa tu kan, syariah advisor apa semua. End up kita sebulat suara. Kita sebulat suara mengatakan wang bagi orang kata ahli KWSP ini yang mana belum berumur 55 tahun. Sebab dia boleh keluarkan 55 tahun kan. Okey, di bawah umur 55 tahun ni memang dengan apa cara sekalipun tak boleh dihibahkan. Kenapa dia tak boleh dihibahkan? Okey, disebabkan benda yang paling mudah difahami, saya tak nak pergi kepada too technical. Kadang-kadang bila explain too technical ni orang tak nak mendengar. So, apa benda ni kan, orang dalam industri mungkin boleh faham, mungkin peguam boleh faham, kita tak. Kita bagi yang very basic punya. Disebabkan
wang KWSP tersebut masih belum milik mutlak sepenuhnya pencarum ataupun ahli KWSP ni. Apa maksud milik mutlak dia? Milik mutlak ni bermaksud dia bebas untuk keluar masuk duit tu. Betul. Wang KWSP ni dia ada certain orang kata kriteria dia bila kita boleh keluarkan duit tu. Betul. Contohnya akaun 2. Katakanlah kerajaan announce. Barulah boleh kita keluarkan. Tak apa nak buat penyelesaian wang PTPTN. Boleh keluarkan daripada akaun 2. Nak beli rumah ke, pembayaran bulanan rumah ke, kita boleh keluarkan daripada akaun 2. So maknanya kita tak macam akaun bank kita. Akaun simpanan di bank. Akaun simpanan di bank kita ada kuasa. Jadi bila masa boleh keluarkan. Yes. Itu yang menyebabkan yang menjadi orang kata stumble block. Right. Menjadi penghalang untuk kita orang kata meneruskan niat tu, perbincangan tu untuk menghibah, untuk buat hibah bagi wang KWS. Faham. Dia umpama macam ni lah. Belum bilik mutlak kita nak hibahkan. Tak boleh. Yes, betul. Berbeza dengan rumah macam hibah harta bercaga. Kenapa boleh? Kan Fatwa Selangor kata rumah yang masih di dalam tempoh pinjaman boleh dihibahkan sekiranya mendapat kebenaran daripada pihak yang memberi pinjaman ataupun ada MRTT dan atau MLT. LTT. Boleh. Dia dengar macam belum milik mutlak dia lagi. Tapi disebabkan milik mutlak tu dia bebas keluar masuk rumah tu. Sebab dia boleh jual bila-bila. Dia boleh jual bila-bila masa tu. Itu maksud dia milik mutlak. Jadi milik mutlak ni sangat penting. Itu merupakan salah satu rukun dalam hibah. Jadi menjawab soalan Cik Syah. Ya, soalan. So harap faham lah yang mendengar ni. Tapi tu saya nak tanya Cik Syah satu soalan lah. Kan Cik Syah dapat tahu daripada jemaah di dalam masjid tu sendiri. Yang datang berjumpa Cik Syah, dia kata ada seorang penceramah ni datang apa semua kan. Adakah penceramah tersebut dia guru agama ke, seorang ustaz ke, ataupun dia adalah wakil daripada syarikat amanah untuk menjual produk di masjid ni? Itu yang soalan saya. Okey, apa yang difahamkan oleh karya masjid tu, dia kata dia sebenarnya adalah wakil daripada sebuah syarikat amanah lah, dia kata. Dia saya tak tahu, tapi macam kita lah Firdaus bila kita dijemput ke masjid, kita mau kepada perkongsian ilmu je lah. Betul. Kan? Kalau macam contohnya dipanggil untuk untuk sesi taduha ke, tu biasa kita buat. Itu kita buat is more on kepada perkongsian ilmu. Kuliah maghrib. Kuliah maghrib ke kan. Kita tak menjual di masjid. Tak menjual. Tapi kalau ada yang request, baru kita akan buat penerangan. Dan kita akan selesaikan benda tu di luar masjid. Jadi itu cara itulah selalunya. Jadi okey, tak apalah. Maknanya sekarang ni dia dah terjawab lah soalan tadi. Bahawa sebenarnya harta duit KWSP tu masih belum hak mutlak untuk kita nak hibahkan lagi. Betul, tak boleh hibah. Itu yang saya nak tahu tu. Dia guna instrumen apa? Saya pun tak faham. Agak pelik tau. Jadi saya berpesan kepada pendengar-pendengar lah yang mana dah terbuat hibah dengan syarikat amanah ni, better kaji semula. Lebih baik buat penamaan follow KWSP. Sebab kalau boleh buat hibah dalam KWSP keluarkan, macam tabung haji ada hibah sendiri. Lepas tu apa lagi? Takaful ada hibahnya sendiri. Kan? PNB, ASNB, ASB ada hibahnya sendiri. Dan ada sebab lah kenapa KWSP tak buat. Jangan tiba-tiba syarikat amanah ni yang di luar ni yang pandai-pandai keluarkan dokumen hibah, buat hibah. Betul. Last nanti kalau kena kontes macam mana? Betul. Nanti jadi macam kes yang hibah tabung haji tu lah. Dokumen-dokumen yang tiba-tiba terjadinya pula kan, ada hibah lain pula dokumen di luar kan. Iaitu nanti kita cerita lain betul lah mengenai hibah nanti. Okey, kita balik kepada KWSP tadi ya. So kita hari ini nak bincang sikit mengenai penamaan KWSP lah. Seperti yang kita sedia maklum, ataupun setengah orang yang masih, sebab saya selalu berceramah Firdaus kat luar, kan, saya akan satu topik khas cover pasal penamaan KWSP saja. Sebabnya untuk pengetahuan semua, secara ringkas lah saya cakap, saya kongsikan ni lah, untuk orang-orang Islam kan, penamaan KWSP ni kan, yang dinamakan tu bertindak sebagai wasi atau pentadbir sahaja. Betul. Kalau saya letak nama penamaan tu nama isteri saya kan, bila saya meninggal dunia, isteri saya tu adalah hanya pentadbir dan wasi kepada duit KWSP. Apa maksud dia?
Maksudnya isteri saya kena bagi ikut hukum faraid lah. Kalau saya ada 4 orang anak lelaki kan, bagi pada dia ambil 1/8, baki dia tu sama rata kepada anak saya 4 orang. Itu penamaan Betul. Islam. Ataupun saya nak tambah sikit daripada Encik Syah punya penerangan tadi, bahagi ikut hukum faraid ataupun boleh buat muafakat. Muafakat keluarga, betul. Mungkinlah anak-anak Encik Syah kata, tak apalah, mak ambil lah mak. Adam tak nak bahagian pusaka, bahagian faraid Adam misal kata, bagi pada mak dengan rela hati melepaskan bahagian faraid. Boleh. Salah. Muafakat keluarga pun boleh jugalah. Betul. Either one lah. Tapi tanggungjawab penama tu itulah dia. Dia mentadbir harta ataupun duit KLSP tadi. Betul. Dia bukannya sebagai penerima. Betul. Bagi orang Islam, Cik Syah mungkin Cik Syah boleh jelaskan. Yalah, macam kita ada banyak kes yang bila penama yang dinamakan orang Islam kan, bila dia ambil dia ambil harta isteri. Macam kes yang saya pernah kongsikan dulu. Bila suami meninggal dunia, isteri ambil duit KLSP tu lari dengan orang lain. Yang saya fahamkan yang lari tu gym instructor. Siapa gym instructor tu kan, dia lari dengan lelaki tu, dia tinggalkan anak-anak dekat mana bapa tua dia, dekat bapa tua dia. Banyak kes. Tu dia begitulah. Jadi just nak ingatkan yang bawa lari duit KLSP tu, itu bukan duit anda ya. Anda kena bagi hukum faraid ataupun bagi muafakat keluarga. Itu orang Islam bukan hak kita. Senang cakap lah. KWSP punya penamaan penerima bukanlah bukanlah penerima daripada wang KWSP, dan penamaan ini bukanlah hibah. Hibah, betul? Clear cut. Ya. Penamaan itu bukan hibah. Memang clear bukan hibah. Melainkan penamaan untuk orang bukan Islam. Penamaan orang bukan Islam lain je, Firdaus. Untuk orang bukan Islam ni memang hak dia lah. Dia adalah waris kepada duit KWSP tu. Kalau katalah my friend nama dia John kan. John kata dalam dia punya penamaan, dia bagi 50% pada bini dia, 50% pada anak dia. So bila John meninggal dunia, memang hak isteri dia 50%, hak anak dia 50%. Ya. Sebab benda ni sebenarnya saya ada soalan dulu. Okey, saya ada soalan ni, narik soalan ni. Alright. Macam mana jadi tiba-tiba saya letak nama isteri saya, sebab saya ikut penamaan tu ada percentage kan, peratusan kan. Nama isteri saya serta isteri saya 30%. Okey. Anak saya Adam 30%. Okey. Ada balance lagi 40%. Saya kata 20%, anak saya seorang lagi Azad, seorang lagi saya tu nama Adib. Okey. Contohlah kan. Alright. Nanti Azim tak dapat pula. Tak apalah. Azim nanti cerita lain. So, tak apa. Jadi sekarang ni dalam penamaan tu ada 30, 30, 20, 20. Okey. Jadi apa proses lagi sekali? 30 isteri, 20 Adam. Okey. 30 20 20 20. Ya, 100 lah. Jadi okey, macam mana proses tu nanti KLSP akan handle? Alright. Dan tanggungjawab penama tu pula. Okey. Macam mana dia nak handle benda tu? Okey. Kalau berlaku kematian kes bagi orang Islam ni, kalau semua anak Cik Syah time tu dah above 18 tahun, dia keluarkan ikut percentage tu. Bagi kepada isteri 30%, bagi kepada Adam tadi, anak sulung 30% juga, Azad 20%, Adib 20%. Clear cut. Okey. Tapi sekiranya lah Encik Syah kata tadi 4 orang ni 30 20 kan. Katakanlah Encik Syah buat macam ni. Setiap isteri dan juga anak-anak Encik Syah, Encik Syah namakan 20% setiap orang. Termasuk dengan Azim sekali yang paling bongsu ni, yang di mana dia di bawah umur 18 tahun. Betul lah. Okay. Apa akan terjadi? So maknanya sekarang ni, mana katalah 20%. Contoh 20% ya. Isteri 20, anak pertama 20, anak kedua 20, anak ketiga 20, anak keempat 20, semua 20%. Correct, 100%. So bila saya meninggal, wife saya boleh ambil lah 20% tu. Dan dia kena ikut faraid lah. Betul. Adam pun ambil 20%, Azad 20%, Adib 20%. Ambil semua 20%. Dan semua kena bagi ikut faraid lah. Betul. So what happened to 30% Adib ni? Azim ni bawah 18 tahun. Paling bongsu. Okey. Disebabkan dia bawah umur 18 tahun. Okey. Di dalam borang penamaan KWSP clearly stated, untuk penamaan bagi anak yang berumur bawah 18 tahun, sekiranya berlaku kematian kepada penama dan pada masa itu anak tu masih di bawah umur 18 tahun, penamaan tersebut adalah terbatan. So maknanya 20% ni akan remain dekat KWSP. Okey. Macam mana nak keluarkan? Kena ada surat kuasa.
Oh, kena ada surat kuasa atau bukan probate lah ataupun Iya. Oh, okey, betul. Kalau Cik Syah ada wasiat, probate kan. Standard lah. Standard lah. Okey, alright, okey. Interesting ni mungkin ramai yang tak tahu Kalau tak tahu rewind balik. Saya kata je bilang Okey. Untuk penamaan ni kan, siapa yang boleh dinamakan sebenarnya? Yang ni dia tricky sikit sebab ada certain penamaan kita tengok di beberapa tempat lain lah, institusi kewangan lain, dia ada kata okey hanya boleh menamakan orang yang terdekat dengan kita ikut turutan. Ada yang kata boleh namakan ayah sahaja bukan ayah sahaja, maksud saya ayah, kemudian mak, kemudian isteri, dia ada turutan dia mungkin lah. Okey, tapi bagi KWSP ni dia tak menyatakan ikut turutan ke siapa yang boleh dinamakan sebagai penerima tu. Dia hanya mengatakan boleh namakan individu. Individu ataupun syarikat, iaitu amanah raya. Sebagai amanah raya ni dia bukan penerima, dia juga sebagai pentadbir lah. Pentadbir lah. Macam tu. Pentadbir amanah raya. Dia tak bagi tahu, dia kata namakan individu ataupun kalau tak nak individu boleh namakan amanah raya, tetapi kalau amanah raya ada charge dia lah, ada fee amanah raya dikenakan tu. Oh. Kena pergi kat syarikat lama Encik Firdaus lah Kan bukan saya, syarikat lama kita. Syarikat lama kita. Oh kan. Oh, amanah raya. Okey, faham. Okey. Macam tu konsep dia. Alright. Okey. Kalau berbalik kepada soalan saya juga Encik Firdaus katalah ditakdirkan kan, yang dinamakan tu semua dah meninggal. Semua dah meninggal. Letak nama isteri dengan anak 2 orang lah contoh Tapi yang apa tu, yang mempunyai akaun KWSP ni masih hidup Lepas tu dua-dua penama dia meninggal. Okey, tak ada, mana kosong lah nama dia. Lepas tu baru dia meninggal. So macam mana proses nak ambil duit tu KWSP? Itu sebabkan penama tu dah meninggal dunia terlebih dahulu. By right penamaan dah terbatal. Terbatal lah. Okey. Dah terbatal, bermaksud dia jadi macam pentadbiran harta pusaka yang biasa. Ibarat tak ada penamaan, perlu mendapatkan surat kuasa di mahkamah. Still kena dapat surat kuasa. Perlu dapatkan surat kuasa di mahkamah ke, atau sekarang ni dah boleh melalui unit pusaka kecil contohnya kan. Kalau di bawah 600,000 mungkin ada perintah daripada amanah raya daripada bawah Seksyen 17 tu. So maknanya dia back to ibarat tiada penamaan. Penamaan balik lah. Ya, betul. Okey. Alright, okey. Menarik. Okey. Selain lepas tu saya nak minta Encik Firdaus kongsikan sikit lah kan. Secara detail apakah tanggungjawab? Saya dah explain tadi secara general je. Okey. Apakah tanggungjawab seorang pentadbir untuk orang Islam penama ni? Apa yang kena buat daripada mula sampai sudah duit tu dia dah bagikan? Boleh tak Cik Firdaus explain sikit kan dia nak buat proses dia tu? Untuk penamaan bagi orang Islam. Okey, sebab ini saya nak tarik semula kes yang hibah tadi Kak Syah. Kes hibah tadi tu, kalau dia buat penamaan katakanlah Encik Syah namakan anak sulung Encik Syah Adam ni tadi sebagai penerima. Okey, lepas tu macam mana dia nak buat? Adakah dia akan pergi kepada Adam bagi tahu, bagi saya duit tersebut kerana ayah awak dulu ada buat hibah dengan saya. Contoh. Mungkin dia akan berbagai-bagai cara lah dia akan bagi tahu Adam ni tu mungkin akan berlaku macam usaha untuk memanipulasi Adam. Okey, contohnya nak manipulate. Okey. Sedangkan saya nak mungkin syarikat amanah ni dia terlepas pandang bahawa dia ada satu perakuan tanggungjawab tau. Perakuan tanggungjawab penama ini masa nak buat pengeluaran wang KWSP ni untuk aspek agama Islam. Okey. Dia ada tau satu borang ni yang perlu diisi oleh penama. Okey. Dekat situ dia macam buat aku janji, dan dekat situ dia ada satu pembahagian panduan am dia. Yang nombor 1 dia perlu menyelesaikan bayaran pengebumian si mati. Okey. Sedangkan hibah ni dah terkeluar daripada harta pusaka. Betul. Tapi masa tu katakan na'udzubillah jadi apa-apa pada Encik Syah ada bawa keluar duit ni. Encik Syah buatnya hibah dengan syarikat ni tadi. Syarikat amanah ni kata, Adam dah buat aku janji dengan KWSP ni. Dia perlu menyelesaikan bayaran pengebumian. Betul. Itu dan pertama. Apa diorang nak cakap? Dia cakap, saya ikut akuan saya dengan KWSP. Saya perlu selesaikan urusan kos-kos pengebumian ni dulu. Lepas tu yang kedua apa? Menyelesaikan hutang si mati. Kan? Yang ketiga, mentadbir wasiat si mati sekiranya ada.
Katakan Cik Syah dia buat wasiat. Cik Syah kata, daripada keseluruhan wang KWSP saya, wang di KWSP saya, contohnya 30,000 ni hendaklah diserahkan kepada masjid di Salak Tinggi contohnya. Kalau tak melebihi daripada 1/3, itu adalah satu kewajipan kepada anak Cik Syah Adam tadi untuk menunaikan wasiat Cik Syah tu. Betul. So macam mana nak cakap tadi? Yang dah buat hibah tu apa status hibah tu? Saya pun tak faham lah. Saya itulah bila saya berbicara dengan karya masjid itulah saya cakap satu perkara lah, contoh saya bagi satu teori punya side lah, teori penerangan mengenai hibah ni tak kisahlah ada penamaan ataupun hibah. Contoh kita bagi kalau seseorang tu dia ada penamaan, okey, bila penamaan tu jatuh, katalah duit dalam KWSP, saya meninggal, jatuh pada anak saya lah, Adam kan, automatically situ dah stop kat situ dah sebenarnya, sebab situ dah ada faraid. Dia dah jadi pusaka. So kot mana je nak kona masuk pergi pada hibah tu. Itu masalah nombor satu. Nombor dua, yang saya pasal hibah yang saya cerita yang baru ni, pasal hibah tabung haji pula. Kan? Walhal tabung haji dah hibah sendiri. Okay? Bila contoh kes ni, hibah tu yang deposit yang masukkan yang pelanggan yang ada akaun kat tabung haji ni, dia dah hibahkan kepada suami dia. Okay? Lepas tu automatically duit tu dah jatuh hak kepada penerima hibah, si suami. So ada pula hibah lagi satu, dia pusing kot mana je nak ambil duit daripada suami tu untuk hibahkan ikut pada dokumen yang dia ada. Ayat tu yang saya macam, dekat situlah dia akan manipulate. Dia akan manipulate tu, dia cakap, Pakcik berdosa ambil, katakanlah kata pakcik berdosa ambil ni pakcik, sebab apa dokumen hibah ni ada pada saya ni, yang baru punya, pakcik punya yang lama, kata. Walhal pakcik tu dah jadi penerima hibah. Duit tu hak dia dah. Kan? Bukannya dia boleh nak hibah second round pula. Betul. Macam kita discuss sebelum ni lah kan. Saya pun pening kepala jugalah benda macam ni, sebab lately ni banyak sangat orang datang tanya kan mengenai hibah-hibah ni. Itulah. Tapi sebanyak kita balik kepada penama ni tadi balik. Kan? Mungkin untuk pemahaman semualah sebagai sesiapa dinamakan, proses yang pertama adalah dibuat permohonan dekat KWSP lah. Betul. Meninggal saja pasangan kita yang dinamakan atau penama itu sendiri, dia boleh buat permohonan di KWSP. Nanti kalau saya akan bantulah uruskan, dan ada hadap kematian juga. Kan? Ada kematian juga boleh akan dapat daripada KWSP. Lepas tu baru buat permohonan tu, dia kena bawa lah bukti dia, sijil mati semualah. So bila dapat duit tu, secara kita carry shot lah bila dapat duit tu nanti boleh terus bagikan ikut faraid ataupun muafakat keluarga untuk orang Islam. Untuk orang bukan Islam tu, yang dinamakan tadi adalah waris ataupun penerima duit manfaat tu sendirilah. Betul. Ada Cik Firdaus tambah apa-apa lagi mengenai penamaan? Saya rasa memang clear cut. Benda ni sepatutnya lah orang yang buat penamaan ni, dia sendiri dah faham dah. Dia dah faham, sebab masa nak buat penamaan tu dia dah boleh baca dah. Dulu mungkin diorang kata kecil je kan penamaan tu kan. Bawah tu dia taruh italic kan. Lepas tu kecil je, bawah tu dia hashtag borang penamaan. Dia dah besar, sekarang dah besar. Sekarang ni dia ke website pun dah besar dah. Tu. So faham lah, maknanya wasi tu juga pentadbir, bukan duit kita, jangan bawa lagi duit tu lah. Bawa lagi. Bukan hak kita pun, hak faraid dia kan. Jangan makan harta anak yatim. Betul. Tapi yang masalah paling besar bila yang dinamakan tu adalah orang ketiga. Lagi masalah. Lagi. Bukannya in between family punya faraid layer pertama ni. Betul. Sebab contohnya, katalah Cik Firdaus masa bujang, kan, tahu nama abang ke atau nama adik, kan, tiba-tiba dah kahwin, lupa nak update nama bini. Lepas tu dah meninggal, buat lagi. Meninggal, abang tu sebagai penama dia boleh bawa keluar duit tu, tak bagi sesin tu pada penama. Betul ni. Itu masalah dia. Saya bila discuss ni dengan Cik Syah, saya teringat satu real case scenario. Ni di antara kes yang terbaru juga saya handle. Okey, arwah ni dia merupakan pencarum KWSP lah, ahli KWSP. Okey, dulu dia perkahwinan pertama perkahwinan pertama. Okey. Ya, terus. Lepas tu bercerai. Bercerai. Dia letak penama adalah isteri pertama. Lepas tu dan kemudian dia berkahwin baru. Tetapi dia tak buat penukaran kepada penamaan tersebut. Okey. Bila dah berlaku kematian ni, menjadi masalah. Menjadi masalah sebab apa? Duit tu disalurkan terus kepada bekas isteri dia. Jadi bila kita tak nak
timbul masalah macam ni, saya nasihatkan kepada pendengar kita yang setia, setia pada pendengar Bicara Pusaka podcast kita ni, sekiranya anda telah katakanlah pernah berkahwin dulu dan bercerai kemudian berkahwin baru, ubahlah nama cepat-cepat. Kalau isteri yang pertama ni dia tak mendatangkan masalah, okey. Kalau isteri bekas isteri bukan isteri yang pertama kalau bekas isteri ni jadi menyimpan dendam dengan si suami tu, walaupun bekas suami dia dah meninggal, dendam tu tetap ada. Betul. Dia akan menyusahkan dan menyukarkan keadaan. Betul. Sentiasa update lah. Sekarang ni saya online boleh buat kan. Senang. Sekarang ni apa-apa online. Boleh update, sentiasa update you all punya penamaan. Yeah. Kenapa kena update? Sebenarnya penamaan ni dia mudah cara. Proses tu jadi mudah. Sebab ni contoh bila ada penamaan, permohonan boleh dah buat segera. Boleh dapat duit cepat. Sebab mungkin suami kerja, isteri tak kerja. Bila suami meninggal, isteri nak survive macam mana. So dia penamaan duit dapat cepat. Betul. Kan? Tu tujuan dia dibuatkan tu. Bukannya bawa-bawa lagi duit tu. Jangan salah guna pula. Sebab penamaan dah mudah cara. Dia masuk juga supaya yang dinamakan tu akan normally akan dinamakan tu adalah waris lah. Waris terdekat. Waris terdekat supaya boleh gunakan dia tu untuk survive. Kalau ditakdirkan tak ada penamaan, bila nakkan surat kuasa atau grant of probate, dia akan delay 3 bulan, 6 bulan. 3 bulan lah. 3 bulan lah sekarang ni kan. Lebih kurang. Jadi dalam masa tempoh daripada meninggal si suami ke 3 bulan tu pula, mana nak cek duit kalau bini tak kerja? Betul. Kena sebab jenis tak ada hibah takaful, tak ada pula insurans kan. Habis. Betul. Tak sebab kita banyak kes macam tu kan. Banyak. Bila meninggal dunia, waris tak boleh nak survive. Ada yang installment sebulan 10,000 kan. Suami tinggalkan duit berapa ringgit sangat yang ada. Betul. Jadi benda tu peringatan pada semua waris lah, ataupun semua yang mendengarkan kita. Apakah kita hari ni Okay, Encik Firdaus, ada apa lagi? Itu saja. Cuma kita endkan sesi ni, short session untuk this week. Betul. Mengenai penamaan KLOSP dan juga adakah hibah untuk KLOSP itu boleh ke tak boleh tu, iaitu jawapan saya tak boleh. Jangan boleh, buat. Karut. Saya serang je. Betul. Apa yang kita fahami selama saya 20 tahun, Cik Firdaus dah 16 tahun dalam bidang ni, tidak boleh dihibahkan duit KLOSP tu. Tak boleh. Sebab bukan hak mutlak lagi pun. Betul. Belum boleh digunakan lagi. Okey. Saya rasa itu saja untuk minggu ini untuk podcast Bicara Pusaka. InsyaAllah minggu depan kita jumpa kembali. Kalau tidak, mungkin kita akan sentuh mengenai hukum faraid. Selepas ini. Selepas ni InsyaAllah. InsyaAllah kita akan bincang minggu depan untuk sesi podcast seterusnya adalah mengenai faraid. Tapi Cik Syah tak nak bagi sikit ni ke? Orang kata macam teaser. Siapa tetamu kita? Tak boleh bagi tahu lagi. Tak apa, kita depan lah. Berkenaan dengan faraid. Bab faraid ni kita akan panggil lah ustaz lah. Ustaz tu yang tamu. Tetamu kita lah. Macam kami ni dalam bidang ni lama, kita banyak belajar pengiraan, technical part kan. Dari segi dalil semua ni kita jumpa ustaz minggu depan untuk kita bincangkan mengenai faraid. Jadi siapa nak tahu mengenai faraid, sila like dan juga subscribe lah. So nanti datang notification untuk minggu depan untuk bincang mengenai faraid. Okay, itu saja untuk minggu ni. Okay, Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.